وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اللهم صل وبارك على سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita berhenti hari itu muka 5. Ya, muka 5. Balik bawah tu hak tanda. Ayat 5. So, ayat kelima. Bahawa tiada ada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah Ta'ala. Situ. Ya. Dan bahawa tiada ada mana tak ada yang disembah dengan sebenar, yang diibadah dengan sebenar, yang dikerana dengan sebenar, kecualinya Allah. Yang lain daripada Allah tak ada. Ini orang panggil ikhbar. Royak kata tak ada yang lain daripada Allah tu tak ada. Mana royak kata tak ada, bukan menidak hak tak ada. Kalau pergi menidak hak tak ada, tahsilul hasil. Benda tak ada, kita pergi menidak. Benda hak sudah, kita pergi menyudah.
Itu orang panggil tahsilul hasil. Kalau gitu masa kita mengucap la ilaha illallah, nak royak ke apa tu? Nak royaknya Allah jua yang ada. Yang lain bukan sekali-kali. Sebab yang lain tu bukan ada walaupun ada. Sebab tu orang dia tanya kata, waktu kita menidak la ilaha, menidak tu hak mana? Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Gitu aja dah. La ilaha ay la ma'buda bihaqqin. Tak ada yang disembah dengan sebenar. Tak ada tu menidak ke royak kata dak. Cerita. Ya orang mengaji biasa ni dia peraluh kita tak halus dah tak nampak dah. Kalau kita pergi menidak hak tak ada, orang panggil tahsil hasil. Tak ada kena ada menidak lah moga hak tak ada. Apa boleh duduk lagu mana? Royak kata tak ada, hak tak ada tu royak kata tak ada. Bukan menidak hak tak ada. Kalau menidak hak tak ada, serupa dengan menyudah hak ada dah. Rumah sudah dah, lepas tu mari nak pergi bersudah sudah pun sudah dah. Tak mesti menyudah dah, tak ada pasal menyudah moga sudah dah. Cuma royak kata sudah dah. Rumah tu sudah dah. Gitu. Nak royak gitu. Maka nak royak gitu tu pergi royak dengan rupa nafi isbat. Mana nafi? La nafi illa isbat. Dia. Bila royak lagu tu dia kuat pada royak kata ada. Mana ia ada ialah Allah. Cuba kita dengar perhati kita kecek ya. Ia ada mana Allah ia ada. Satu. Tak ada ia ada malaikatnya Allah. Mana Allah jua yang ada. Dia tak serupa dengan hak ni, menyeki hak ni, menyeki hak yang ni. Menyeki hak belakang. Menyeki hak lagu mana? Hak kata ada nafi dan isbat. Padahal tengok Allahu mawjudun, Allah ada. Ayahnya tu ya. Maka la ilaha illallah. Tak ada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Makna tadi mana Allah jua yang ada. Hak tadi Allahu mawjud, Allah yang ada. Jua tak ada. Ya jua ni reti kat mana? Reti kat mana? Jua. Itu dia. Kalau kita nak misal biasanya jadi rupa kemah lagu mana. Kita orang lelaki ni, kita orang tok suami ni, kita kemah kedak kata isteri kasih kita. Dia nak royak lagu mana? Orang jadi isteri nak royak kata dia kasih kita ataupun kita kasih ke dia. Duk royak lagu mana dekat hidup dia orang ni. Kalau isteri kata abang saya kasih kepada abang. Dah. Ataupun kita saya kasih kepada adik. Abang tu kita lah. Adik tu isteri. Saya abang ni kasih kepada adik. Senyap tu teruk dah tu pun, teruk dah lapar tu. Tu pun berat seperti bukit dah nak kata gitu dah. Lepas tu selagi. Tak mana abang jualah yang saya kasih. Itu baik jual. Mana adik jo hak abang kasih. Mana orang lain abang tak kasih. Mana nyakut dua tu? Mana nyakut? Kita dengar bahasa sodah mana? Hak tadi dengan hak yang kedua. Hak yang kedua tu menyakutnya. Sebab ia ada apa tu? Abang jua hak yang adik kasih. Mana tak ada hak adik kasih mereka abang sore aja. Mana abang jua hak adik kasih. Oh, kalau kita dengar isteri kata lagu tu codang molek ekor. Orang tua tu cungak ekor. Ekor tak ada tapi cungak juga. Orang isteri pun lagu tu.
Ada orang perempuan atas dunia ni banyak je. Oh, tapi orang hak aku kasih tak ada. Malaikat mungsjo hak aku kasih. Orang perempuan dengan tok lelaki kata lagu tu berasa lagu mana? Bahasa lagu mana je nak tanya buat dia Royak boleh dak lelak tabir tu. Berasa lagu mana? Cungak codang juga ni tak? Hati-hati. Nak royak kata dah. Lapar tu besar. Abang saya kasih. Tak nyakut mana tu? Saya kasih kepada abang. Abang ni saya kasih. Tak apa dah. Boh jual selagi. Tu dia. Abang jual dah. Yang saya kasih. Mana tak ada yang lain hak saya kasih mereka habis sojo. Hak itulah orang panggil hasad di dalam bab ilmu balaghah. Hak ni balaghah pada Allah maujud daripada la ilaha illallah, itulah lebih mubalaghah daripada kata Allahu maujudun. Allah yang ada. Sampai dia tak serupa. Kita tak. Allahu maujudun, Allahu maujudun, Allahu maujudun. Kita mengatik lagu tu Dia tak dang mana lagu tu. Hak dang lagu mana? La ilaha illallah. Tu dang molek. La ilaha illallah. Lepas tu makna ijma lagu mana makna ijma? Orang mengatik tak reti mana ijma ni, kalau Yubi kata tak boleh pahala. Tak reti makna ijma. Hak tafsir dia payah kat ngerti. Makna hak tafsir tu payah reti lah nak tafsir ke. Makna hak ijma, hak borong gitu masa kita dah mengatik la ilaha illallah, makna borong tu hak mana ya? Allah satu, Allah ada, Allah tu borong dah. Allah jua yang ada. Borong itu. Mana Allah jualah yang menjadi Tuhan, tu makna ijmal. Kalau tak reti makna ijmal, tak boleh pahala. Intaha qal yubi, katanya tak boleh pahala. Kita nampak tak? Kalau boleh hurai so dua, tu hebat sekali lah. Boleh hurai tu. Itulah ya payah orang nak boleh hurai. Dalil ni pun sekampung kita boleh kedak 10 orang. Orang boleh hurai sekira syubhat tu mari kekeliru orang tu mari boleh kita hurai gini. Jalannya begini, jalan masuk hak ni, keluar kok ni. Begini, jika lagu ni jawab begini, jika begini jawab begini. Bukan semua boleh tu. Tu. Siapa masafah dua ni nak sore tak apalah. Perjalanan ni hak pergi kelik hari. We ada sore hak reti bahasa itu. Kalau tak ada dosa habis juga tu. Sebab apa? Camping juga ada buat ni. Ada kan? Ada orang boleh hurai, boleh royak, boleh cicang, cinek, cicang so ni kena ada juga sore melalui masafah dua. Dua mana pergi kelik hari lah. Kalau kita tengok lah ni tu banyak je. Banyak tu dengan cara umum, dengan sekampung tu tak banyak juga. Kampung kita ni kita apa orang yang boleh royaknya. Hak kita nak benarnya ayah dah orang jadi suami boleh hurai ke isteri tu nak. Boleh royak cicang so dengan aku nak royak kamu ni wajib ni. Mu dengan molek aku nak royak kamu ni. So orang paku ni berapa orang hak boleh mengajar isteri kan boleh mengajar so gitu. Mana royak so ya wajib ayah ni bukan sunat ni. Tak maya sunat tak apa, tak berdosa cerak, tak maya sunat. Tak mengajar isteri berdosa cerak. Wajib pada syarak atas suami. Pada mengajar kedak kita orang tok suami ni. Kena tanya isteri, kena tanya orang lek tabir tu. Duk mengajar kedak datuk rumah. Dak. Jadi cacing ni dak. Tu dia. Bila dak tu sebab apa dia tak mengajar isteri? Tanya pula, sebab apa isteri suami tak mengajar dia? Sebab apa?
Sebab tak payah, sebab dia tak ada. Tak pandai, tak reti, tak ada. Tu lah orang lain reti sangat. Tu dia. Tak reti, tak pandai, habis tu berdosa lah. Orang jadi suami sekira tak mengajar isteri, akhirat esok gantung kaki. Buat apa tak ajar aku ni, aku tak reti ni, tak pandai, istihadah menang pelerok pok, beranak mata, tak ajar. Buat hari tu orang tu nak masuk syurga belakang je, duk kira bab ni payah boleh rasa. Tu dia dia. Habis tu lagu tu lah. Itulah kalau gitu nak royak kata tak ada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah. Kalau tak tanya dia tak belik, bertanya pak dia belik ni. Kau mana nabi kau mana? Tu dia. Kita tak lagi. Kerana firman-Nya Allah ilak pada kata tak ada yang disembah dengan sebenar, diibadah dengan sebenar, dikerana dengan sebenar. Kerana tu besar ya. Supaya kita kata aku sembelih ayam kerana tuknik. Ayam tu haram makan dah, walaupun orang Islam sembelih. Kerana tu besar. Kalau gini tak apa. Itu sembelih lembu. Kerana wa maulid. Tu orang ada bahas juga tu. Sembelih lembu kerana buat maulud. Lembu tu boleh makan tak? Boleh. Ada ni, ada lain ni, ada dalam internet ada. Tu dia. Kalau kita pergi sembelih lembu kerana nak buat maulud, medai. Sebab apa? Kerana yang lain. Hak dia kata lah, kita bukan lagu tu. Hak kita nak buat maulud, sembelih lembu. Nak buat kenduri, sembelih lembu. Sembelih apa? Nak kenduri. Kerana nak kenduri inilah kita sembelih lembu. Bukan kita sembelih lembu dengan nama kenduri kita. Tak, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Buat apa tu? Nak kenduri. Apa salahnya? Ya tengok, syabhat boleh. Tak ada kena buat apa dah. Tak ada kena berjamu dah. Sembelih lembu nak berjamu mai dai. Muka kerana nak tu. Ni pergi perak ni teh baris buat locak kau nak perak. Tu dia. Orang nak royak betul ni, betul kerana tu. Bismi siapa? Aku sembelih ayam dengan nama tuknik. Tu haram makan. Walaupun orang sembelih tu orang Muslim. Orang tanya lah ni. Orang tanya, orang perempuan sembelih ayam boleh makan tak? Orang perempuan sembelih boleh makan tak? Boleh. Boleh. Boleh weh. Ayah bawa ayah aja dia nampak berhati molek dia. Orang perempuan sembelih boleh makan tak? Orang perempuan sembelih boleh makan ke tak? Boleh. Boleh dah kan makan tak boleh. Boleh. Ya orang Islam juga. Tu dia dah. Ya, jawabnya ya betul. Boleh pun nampak kena alih nak jawab pun. Ya orang ku ya saya, dia tanya boleh ku le. Boleh buat apa dia? Tu dia dah. Boleh. Tak apa, orang perempuan dia ni pandai. Boleh buat tu. Dia mau tanya orang apa, orang perempuan sembelih kerbau boleh ke tak? Orang perempuan sembelih boleh ke tak? Tak biasa dengar lagi orang perempuan sembelih lembu. Kalau ayah tak tahulah. Ayah biasa dengar tak? Orang perempuan sembelih lembu kerbau biasa? Tak biasa dah. Sampai orang tanya pun. Dia berasa jadi pahala kepelak moga tak biasa lah kita hidup lama hari dah ni. Tak biasa tengok orang wanita perempuan sembelih kerbau tu. Sebab itu soalan boleh ke tak je. Biar orang tanya boleh ke tak? Boleh. Kalau kata boleh pun dia tak buat. Tapi dia kena royak dia kata boleh, moga hukum boleh. Hukum boleh. Boleh tak ada apa. Tapi tak ada orang dia buat. Ada lari perempuan tu. Nak tengok tu pun nampak lain dah. Tengok lembu dah berdarah dah. Lepas nak sembelih tu jauh. Bagi orang tu. Tapi dia tak ada. Ada pun orang perempuan pergi kubur banyak.
Gi kubur. Perempuan ziarah kubur. Hak tu banyak. Tu dia. Pas orang pun tak tanya mana. Boleh ke tak orang perempuan gi kubur? Orang tak tanya mana. Kena lari pula. Orang wanita tak bagus gi kubur. Tak bagus orang wanita. Nak pergi juga. Nak pergi juga tu ingat Allah saya begini. Lepas tu kena begitu begini lah. Kena mastura, kena tutup lah, kena dengan mahram lah. Jangan buat fitnah pada orang lah. Jangan pakai sikap, jangan pakai apa. Nampak betul tubuh, betul gapo nipis, gapo semua. Banyak perkara. Habis tu kena lari pula si perempuan. Suruh jaga. Tu je. Orang tak suruh mana perempuan? Sebab Nabi kata fazuru, haru tu orang lelaki. Pergi kubur lah. Mula aku lari, awak-awak Islam aku lari. Sebab email kamu duk, orang panggil duk lemah lagi baru-baru baru-baru maka aku lari lah pergi kubur. Sekarang fazuru, gilah. Gi pun dengan syarat juga. Sebab ia ada hadis so lagi la'anallahu zawaratil kubur. Allah laknat perempuan ziarah kubur. Hadis tadi gilah orang lelaki, perempuan Allah laknat ziarah kubur. Kalau tengok dua ni tak ada perempuan ni. Hak ni Tuhan laknat. Hak ni Tuhan Nabi suruh orang lelaki. Hak ni Tuhan laknat perempuan. Pas mana lagi? Ayat tahu tak? Orang perempuan pergi kubur ambil alasan hak mana? Nah ya duk mana? Ya ada nah tak ada. Mana nah? Orang lelaki tak apa. Nabi kata fazuru gilah hai orang perempuan. Hai orang lelaki. Orang wanita kena laknat. Pas orang tina orang perempuan dak pergi kubur teh. Dia ambil alasan mana? Tak tahu ayah ni. Alasannya dua alasan. Satunya hak Nabi tengok orang perempuan anak dia mati kecil. Anak dia mati haluh di Madinah lah tu. Lepas tiba-tibanya bila lepas taruh ke apa dah saat itu, si perempuan mak tu pergi naik atas kubur, duk menangis atas kubur. Duk teriak bukunya anak dia mati. Kebetulan Nabi lalu. Nabi kata ittaqillah wasbiri. Takutlah kamu akan Allah. Sabarlah. Tu mana tak usah menangis, jangan menangis. Di mana sabarlah. Mu takutlah akhir Allah. Mu kena mati juga. Dia mati dulu. Sikit lagi hamung pula. Itu dia. Sabarlah. Ya sekat tu Nabi tak lari. Dia kata mu kena kelik lah, mu kena ada. Mu kena takut akhir Allah. Sabarlah. So, ada pak ulama kita ambil. Yang kedua pula Aisyah. Aisyah bila dia pergi kubur. Dia tanya, ya Rasulullah, bila saya pergi kubur, siapa di kubur, saya nak royak lagu mana, nak beri salam lagu mana kepada ahli kubur. Tu nak beri lagu mana pada ahli kubur. Maka Nabi ajarlah salam kepada Aisyah, bila kamu pergi di kubur, kamu bacalah hak ni, assalamualaikum gini. Assalamualaikum ya ahlal kubur, sekian-sekianlah. Maka daripada situlah katanya boleh hal gitu. Kalau benar tak boleh, Nabi kena lari Aisyah, sebab Aisyah ni perempuan. Artinya boleh. Boleh pun dalam ayat soal lagi tu. La'anallahu zawaratil kubur. Tu ayat tu hak berat. Hadis tu lah, bukan ayat Quran dah, hadis. Maknanya Nabi kata Tuhan laknat ke perempuan ziarah kubur. Sebab kalau pergi tak kena lagu, kena laknat. Kena lagu rahmat, tak kena laknat perempuan je. Dia kalau pergi kubur dia kena pakai tu kemah lah, pakai jadi jangan nampak betul gapo lah tu ayat tu. Nipis pun jangan, sikap pun jangan. Itulah gapo lagi jangan. Dua tu besar-besar tu. Sebab orang perempuan kalau dia pakai lagu tu, dia pada makna tak pakai. Dia pakai sikap pada mana tak pakai. Dia pakai labuh tapi nipis pada mana tak pakai.
Dia berdosa lagi lah tu lelaki kalau reda kan. Orang perempuan nak pakai sikat, nak pakai nipis, kau mana ayah? Suami. Tekau nak duduk dengan tok suami dia tu. Dia pakai hak tu. Duduk tengok-tengok tu mana jangok. Duduk dengan tok lelaki dengan nak pergi kubur hari raya, mana jangok? Kubur. Jangok kubur lagi. Situ tempat salah sampai jadi Nabi dia berat la'anah, la'anallahu zawaratil kubur. Hak tu sahih modak. Tu dia. Tapi ni nak pergilah. Tu. Dia kena lari pula dah. Tu je deh. Maka dia mau tanya wanita sembelih tu maknanya boleh. Dia orang solihah juga. Dia pandai pada tok suami, dialah sembelih. Boleh juga. Tu dia habis. La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Ni kita mengaji kita ni apa panggil tariqah salah. Kena suruh mengikut salah dia. Tu dia. Mana? Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, nebah yang lagi. Tidak ada yang disembah dengan sebenar malaikat apa ia? Allah jua. Ambil mana jua? Ambil betul la dengan illa. La illa tu baik mari jua ataupun jo. Duit tak ada, malaikat 10 kok ninja hak ada. Tak ada duit malaikat 10 kok ninja. Mana hak ada hak 10 kok ni. Hak lagi tu tak ada. Tu dia. Lepas tu tak ada duit malaikat 10 kok ni. Tak ada duit hak mana ayah tu? Nak ayat kata nak? Duit hak ada 10 kok ni je. Bukan hidup menidak duit hak tak ada. Kalau pergi menidak hak tak ada, panggil hasil. Royak kata tak ada, hak tak ada. Mana duit hak 10 kok ni ada. Lain pada ni tak ada. Nak ayat gitu. Itu dia. Maka sekurang-kurang kita mengatik lagu tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sekurang-kurang ambil hak ni. Allah ada, Allah sedia, Allah. Ambil sekurang-kurang. Itu dia deh. Sebab ya amal tahlil kita ni naknya sekurang-kurang 300 pagi, 300 petang. Ini hidup dah amalan ni. Boleh dah ayah 300 pagi, 300 petang. Boleh dah. Berat dah tu, belana dah. Ya so tu pun dia berat lebih pada dunia dah. Berat lebih pada dunia dah. Kalau kita mati tak ada amalan sikit habuk, amalan semaya tak ada. Amalan puasa tak ada, zakat semua tak ada. Tak ada. Ada hak tu saja cukup dah. Ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada dah. Sabit kalau orang baca hak ni 100 kali sehari, orang tu hawi kaya saja. Tapi jangan niat nak kaya lah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin hada. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Baca 100 kali sehari. Hak ni tu habui kaya, kaya hati hak sangat-sangat. Kaya hati ni makna kata cukup, berasa cukup benda hak ia ada. Apa yang ada ia berasa cukup, itu kaya hati. Tu hawi sifat kaya. Bila kaya hati, harta banyak pun tak apa. Ada, tak ada apa. Tak ada pun, tak ada apa. Ya kaya hati dah orang tu. Harta je tupai ya, tepek gitu ya. Ada tak apa, tak ada tak apa. Tak serabut dengan sebab tak ada. Tak seni dengan sebab ada. Tu orang kaya hati. Ya kita ni dia ada tu berasa seni sikit. Bahawa tak ada serabut lalu. Ya radak kita email kita tak begitu tebal molek tu mari sejik selipar kita hilang murih tak? Oh murih. Ni ambil kelih orang. Hak piyo ya ambil tu. Murih dah. Sebenar tak usah murih tak apa. Ya silap boleh jadi. Tak apalah.
Hendak bimbang takut selipar ni tak biasa mari sejik hendak bimbangnya. Selipar kita hilang di sejik tak apa. Orang panggil pumcai lagi Tak apa lagi hilang di masjid. Hendak bimbang tak biasa mari jejak sejik selipar tu pun. Dia kata tu selipar tak mari. Dia takut. Tu dia dah. Nampak dah. Habis. Habis kat tu. Tu dia. Allah mana weh? Ar-Rahman. Lama dah baca ni dah. Ar-Rahim. Ayah minta ayah telaroyak pakoh-pakoh. Rahman tu apa? Ya bos sini. Dan ia Allah tu Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar. Besar mana jeregup nampak. Tungging itu mana yang besar-besar. Itu mana Ar-Rahman. Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar. Yang nampak lahir-lahir lalu. Gapo ayah Tuhan beri nikmat besar-besar. Tuhan beri kita besar-besar gapo? Kau nampak cerak-cerak. Satu Islam. Islam. Iman. Nampak Islam nampak, iman nampak. Tak nampak. Hak nampak jegut-jegut. Gapo ayah lek tabir. Ayah. Nikmat hak Tuhan beri hak nampak gapo? Jegut. Mata telinga. Ayah nampak mata. Hebat ayah kita nampak mata dia, ya tengok dia jadi. Lagi, mata, telinga, apa lagi? Sejak tak ada nak cari. Benda juga guk ni. Tu je. Lah, awak apa cari tak temu. Umah kita duduk tak jegut ke dia? Tu nikmat hak jegut. Kau nampak legum. Awak buat pula dah. Ya. Dia baru ni 4 juta lebih. Sampai pun. Tu bangun pula tu. Rumah pitu dia. Hak dia saja masa ni. Tu. Nikmat jegup. Legum. Bukan dung tu dah. Jegup. Tu dia. Hak nampak tengok. Lah baru ni nampak kereta buruk. Rumah sutir kereta pelik pun dekat dengan 10 juta baru ni labur jual dia tu. Orang tua dia boleh saka jual beli kereta. Kereta tu nikmat jegut juga. Orang buta gagal temu. Apa? Jegut dah. Tu orang panggil al-mun'im bi jalailin ni'am. Tu dia. Tanah pitu lah, rumah gudai lah. Gudai tempat ladang tu, ladang ni lah. Rumah sewa lah, rumah ni lah. Ni rumah dia, tu rumah sewa dia, tu kebun dia tu. Tu dia, tu jegut. Ni Allah bui tu. Tapi ingat ayat dia bui, tapi dia periksa pula tu. Dia periksa pula di akhirat. Dia bahasa dia ngup dia bui, dia kena ada sabsuan lah. Supaya kerajaan ada bui ada pula sabsuan dah. Mana basic lagu mana cai-cai lagu mana boleh aku we kemun senyap ni mau belanja ke mana laktan duk mana. Kalau tak ikut kena prap kena gapo sotongo popoco nama doyak dah. Tu ada niat tu pengalaman dah tu cermin dah tu. Akhirat cerak dah. Pak karo kena tanya cerak dah tu. Umur kena tanya, apa badan tubuh kita pun kena tanya, ilmu pun kena tanya, harta pun kena tanya. Kena royak semua. Dia kena tanya, dia kena royak. Nak royak tu bahasa tergeliat sikit. Nak royak baik mana kita ni. Nak royak kata baik wah, borah. Tak ada borah. Habis ke mana? Lagi dah habis mana? Itu dia. Ke isteri tak ada bui. Panggil dia bui ke siapa? Kena tanya. Dari mana? Ke mana? Dua kena tanya ayah. Dari mana? Lepas tu ke manakah kita belanja? Ni harta. Itu dia. Tu mana al-mun'im bi jalailin ni'am. Dan pula ar-rahim yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Apa? Ya halus tak nampak. Halus benda besar tapi halus tak garis sekaligus. Gapo ayah?
Cuba bisa tak ni rumah ni halus pula. Ayah, gapo halus? Bismillah. Tak payah agak. Kasih saya. Pia kasih pia. Tuhan kasih hamba dia. Hak balik kita, hak dia wik kita. Supaya rumah tu dia wik kita. Tu rumah. Hak jeregup. Hak ni hak tak nampak. Hak dia bui tapi tak nampak. Benda tu halus sangat tak nampak. Tak gari nampak? Tak gari. Hak sani dah mana? Islam, iman duduk dalam. Cuba kita tengok. Email kita ni dah. Email kita ni. Harga besar tak besar. Bila orang ada iman besar-besar biji sawi halu ya. Boleh masuk syurga kelik orang ni. Dengan sebab email ada. Itu besar. Cuba email tak ada. Kekal neraka selama-lama. Maimi wansud. Bicuk. Tak ada ricuk. Sebab iman tu tak ada. Itu besar ni. Benda besar tapi panggil halus dah. Tak nampak. Siapa berasa tak ada harga ya kita duduk ni. Islam ni besar. Iman ni besar. Cuba Islam pun dak. Iman pun dak. Cuk. Atau minta nak klik semula. Nak klik nak beri email semula. Nak demolek semula. Farji'na dah. Na'mal salihan dah. Inna muqinun hati dia. Sabit bila binatang je bangkit kubur juga binatang pun. Binatang ada buat karuk je ada, binatang karuk je ada. Hak besar ni patut hak halus. Siapa kata soyak robok kawin halus ni dak. Binatang dua tu akan bangkit kubur semula, ambil balas semula dua tu. Hak halus balas kelih hak besar. Hak halus balas kelih hak besar. Sudah balas siap tu kunu turaba. Jadilah kamu tanah kelik. Mana binatang lembu jadi tanah. Ayam ada belaga tu tanah. Kambing ada belaga tanah. Biring ada belaga tanah. Bila tanah tu dia. Bila tanah dia tengok. Wa yaqulul kafiru. Orang kafir kata ya laitani kuntu turaba. Dia kata gitu. Mudah-mudahan jami-jami aku ni jadi tanah pun baik. Belalah tak masuk syurga pun tak apa. Jadi tanah kelik. Sebab apa? Tak kena masuk ni aku. Lembu tak masuk ni aku. Tu dia. Ada belaga tak masuk ni aku. Ayah belaga, ayah ada pelaga tu tak masuk ni aku. Orang hak pelaga dia tu masuk ni akunya, dia tu tak. Cuma hak bakit kubur tu ke apa? Hak dia buat nyanyi sama dia tu. So, lepas tu pula hak dia buat nyanyi, orang dia buat nyanyi. Ayah pelaga tuai pula. Dia pelaga tuai. Tuai ayah, tuai lembu, tuai kambing. Bila orang kafir tengok tu, jadi nak minta semua apa? Nak minta klik semula. Minta ke apa? Minta jadi tanah. Bila di tanah tu seni perut. Tu dia dah. Ya laitani kuntu turaba. Jadi tanah kelik. Tapi dia panggil apa tu? Kata saja ya ayah tu. Jadi dok gitu. La ya laitani. Mudah-mudahan aku jadi tanah kelik. Tu ya. Pasal dak ya dak dah. Tanah pun dak dah. Kelik semula pun dak. Lepas tu berat dengan teruk. Berat. Teruk. Kau berat. Tu dia deh. Sabit tu waktu pagi kena katakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. So lepas tu alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Baca tu pagi-pagi. Ayah ingat lagi tu? Ingat dah ulang 3 kali lepas subuh. Lepas subuh pun tak apa, lepas asar pun tak apalah. Alhamdulillahi
ala nikmatil iman wal Islam. Lepas tu wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Tu dia. Molek. Tu dia. Itulah orang yang tak ingat dia tak baca. Tu orang ingat pun ada kala. Apa tak ingat. Tu dia. Maka mari hari ni tu ingat dah lah. Bahkan nanti kita baca tu kita tahu juga gaponya tu. Alhamdulillah gapo ala nikmatil iman wal Islam. Mujulah Tuhan bagi kat aku nikmat Islam, iman, tu mujulah tu. Kena terima kasih lah barulah iman kita tegak molek. Sabit tu lepas pada semaya kena baca ayat kursi. Ayat kursi lepas semaya tu pengikat iman lah tu. Tu orang ingat nama Nabi Khadir. Yalah juga. Orang tu haqqan yamutu musliman. Cerak orang tu mati atas agama Islam. Orang ingat nama Nabi Khadir. Ayah ingat tak Nabi Khadir? Balia ibnu Malkan. Balia ibnu Malkan. Balia. Ba lam yu alif Balia ibnu Malkan, mim lam ka alif nun. Ingat nama dia. Dia nama orang kedai ben yang nama pun ketak gelega dah. Orang kedai ben ke. Orang kedai ben ni yang nama dia saja tu pun ambil cakap dah. Apa tu suai nama saja tu pun. Nama Nabi Allah Khadir alaihi salam. Sekarang pun dia ada lagi. Balia ibnu Malkan tu nama dia. Gelar dia Abul Abbas. Abul Abbas gelar dia. Tu dia. Amalan untuk supaya Tuhan jaga Islam. Tu ubatnya orang panggil vaksin. Hak ni hak nak ni. Ada pocok baru ni tu penyakit. Kau penyakit, kau pocok, kau luruh rambut hak tu. Hak ni penyakit apa panggil? Tepih vaksin lepas pada mati. Supon ni itu kita baca semua dah ke tak? Bila kita nak turun mayat dia. Bismillah wa ala millati Rasulillah dia. Besar dia. Tuhan akan azab kata setengah 40 tahun. Lagi tak fiqh. Hak dah kena seksa juga. Tuhan akan 40 tahun. Sebab kita baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak baca tu payah. Masa mana tu? Masa kita nak buat turun mayat dia. Nak buat turun mayat tu kita sambut dia tu lah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Nak baca? Tu dia dah. Jadi kalau orang perempuan piye nak baca tu. Orang buat turun tu tak kira lelaki perempuan ni. Cuma gini. Kalau orang perempuan mati, hak nak buat turun dia tu, dia mula ambil mahram dia. Anak dia, waktu jangan ambil orang luar, tak comel. Ya tempat kita ni dia panggil apa? Naim, naim. Harmat dia. Orang tutup guru Orang tutup guru yang ambil orang ni. Walhatuk guru je tak ada kena gana dengan hak mulah dia. Lepas tu kita nak tolak agama Taala. Nak tolak baik mana tu? Nak tolak agama. Ya nak tolak ayah. Lepas ni bui dengan kainnya pun belik lagi kita. Tekan sarung atlah. Lepas lagi sarung lagi belik kita. Minta tu buat turun ibu saya ni. Ya betul tak nak betul baca tu. Lepas tu kita dengan si mayat tak ada kena gano. Situ masalah. Kalau kena gano tak apa, nak nakal tak apa.
Tak apa. Mak ciri tak apa. Mak saudara pun tak apa. Mak ciri pun tak apa. Kalau orang luar aku kan? Jadi hati yang berserah, dia baca dengan Belagi anak dengan mak ke, anak dengan pak ke tak ada. Sabit ia lebih orang ni Tok Imeh. Tok Imeh semaya bukan lebih dia tok guru, ni lebih ni. Orang yang makan pesaka dia. Anak dia. Kalau pak anak, mak pun anak, isteri kita, pak dia lagi. Bini kita mati, pia Tok Imeh pak dia. Kita bukan pak tok lelaki ya. Tu dia. Kemesraan kita dengan isteri, dengan pak dia, serah dengan anak dia tu. Ya banyak dia lagi tu. banyak yang lagi. Pas kita ni bini isteri mati tu hatilah ana. Berasa tak pergi hal lain. Dalam kalau ada tu berasa juga. Jadi lebih mereka dah tu. Tapi kalau pak dengan anak lah mana pun hudah molek pun anak. Nak kata bukit anak, bukan anak. Isteri ni kita mati, dia mati pun tak apa, kita mati pun tak apa. 4 bulan 10 hari kalau kita mati, dia orang luar dah. Cuma kalau isteri tu mati, kena edah berapa bulan kita orang lelaki. Tak ada. Ayah hari. Kita orang lelaki kalau bini mati kena edah berapa bulan? Baru boleh bini. Tak. Tak tahu. Kalau itu tak boleh mati lagi bini tu. Tak tahu ni. Jawabnya tak ada edah lah. Orang lelaki tak ada lah edah. Ada juga orang-orang dek kecek tu dia kena tafsir lah bukan edah lah tu. Bahasa ceria kakak ambil adik dia kena lepas dulu tu. Dia ceria ni hak ni mati. Mati. Maka bila isteri tu mati, balik suami tak ada edah, boleh menikah hari mati tu. Okey tak buat kerja lagu tu. Tapi hukum dekat situ. Boleh menikah hari mati tu, nikah boleh. Sabit dia tak lupa saya tu. Tengok tu. Hari mati boleh nikah lagi tu. Ada pun pak dengan anak, ya baik lain perasaan dia. Tapi tak ada apalah. Dah tok tua kita, dia tak pandai supaya kita. Dah minimum lah. Tok Imehnya pakai mu lah. Gitu mu ya duduk situ ya. Sehingga asal dia di pak dia. Bukan duduk di kita. Dah dia tak pandai. Pas dia tak pandai, kita tak reti. Sama-sama sekilo dua tu dah. Tu serah ke satu orang yang mari semaya tu. Bakal okey babo, babo dah ada pol yang okey mari nak semaya. Dah bakal itu lambat pula, tak apalah. Tak apalah. Gitu mo ya. Supaya menikah anak tu ayah, menikah anak. Bukan tu imam menikah. Dia kena pak. Pasti berapa orang pak kita pak menikah diri. Jarang tak imam, pelik tak imam bukit pala-pala tak imam. Dia tak imam lah tak imam bukan dia pak. Dia boleh menikah anak kita sebab kita okey. Cuba kita tak okey, mai misit. Alih buat menikah anak orang. Tapi dia menikah boleh sebab kita serah ke dia. Serah tu mana wakil, wakala ke dia, taukil ke dia, serah dia, maka dia boleh menikah anak kita. Ke anak dia. Tu dia ya dah. Tu. Cuba tak ada imam susah kahwin kan. Nak okey siapa? Pas kita ni yang tak pandai, kita orang pak ni tak pandai patah mana. Nak okey pun tak pandai. Hajar ke pas kita pas semula buat pandai. Tengok tu kita pun. Nak okey tak pandai ya. Lepas nak kata gana okey ni. Okey lah dah nak kata gano. Saya okey ke babo menikah anak saya. Saya menikah pun saya okey aja boleh gitu. Nak okey pun tak pandai. Noyak tak pandai sungguh buat kita ni. Itulah beranak tiap tahun. Beranak lagi anak rupa anak sehati. Tu dia dah. Tu lagu tu dah.
Ya kita gana kita wakil demo ni tak sebut nama. tak sebut nama anak. Lepas tu kita maklum dah. Anak kita ramai tu. Anak kita seorang ke dua orang? Kena sebut nama. Nama kena anak menikah dah pengih anak saya mana anak? Anak 14 orang. Siap. Kena sebut nama. Saya wakil kepada Tok Imam nikah anak saya nama dengan orang tu nak sebut. Dengan apa? Dengan si Abdullah bin Muhammad tu. Hak baru ni suka ayah. Orang tok laki hak jadi tok suami ya wakil. Ya wakil tolong terima nikah. Baliklah. Tu ada bakok. Ya wakil mari suruh terima nikah dia. Lepas tu email pula ada apa? Hang tak email. Ya Abdullah, aku menikahkan di kau. Siap. Kau boleh dia. Ya padahal muwakil tu. Hari ni pun aku terimakan nikah nyo tu gula lemak lah tu. Jadi boleh ke dia, bukan boleh dia monodak. Siap kat situ pun. Buku tak masuk. Lihat email pun tak masuk. Dia kena dia metah dua tu ada. Dia getah gitu. Dia kena katanya, ya Abdullah, aku menikah akan muwakil akau. Bukan menikah akan di kau. Pas kita terima tak? Aku terima akan nikahnya bagi muwakil aku. Dia nak selerak je. Dia panjang sebab dia jauh tu. Rakyat tang bakok-bakok. Aku terima akan nikahnya bagi muwakil aku, bukan bagi aku. Hei Abdullah, aku menikah akan muwakil akau, bukan aku menikahkan di kau. Lihat email tu. Tapi mujur ada situ. Mujur orang pandai dah. Mujur tu. Tak sudah dengan pandai juga. Tak boleh lagu tu tak boleh. Sebabnya kalau lagu tu menikah dia ni. Tu tengok apa habis. Tadi. Habis tu lah. So lagi. Kalau gitu, tengok. Tuhan yang apa dipanggil? Yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Apa yang kecil? Yang halus tak nampak. Ilmu ayah ilmu. Ilmu kalau kita banyak pun tak ada berasa apa kan. Bukan berasa berat dah. Biasa ilmu kita biasa apa ni? Boleh tambah, kau boleh tambah. Tak ada berasa berat aku pikir padi dah. Benda halus tapi tak nampak. Benda tu besar, ilmu ni besar. Tapi mana kata halus dah. Tak nampak. Orang alim bagi orang alim zaman-zaman dulu dia pakai ni ada seorang tu kita. Kita masa malu. Kita pergi ngaji dengan dia, kita pakai cut ni. Dia ngajar kita pakai cut tu. Cut bangun tidur je. Masa ceruk kita. Tok guru pakai lagu tu. Kita pakai beg ni. Hadiah tu tok guru kita. Orang tawaduk orang tak ada nak ke pakai ye molek ke apa Padahal dia tu besar baca kitab besar-besar dia. Tu dia lah royak kenal lah dah. Mati belaka dah lah. Tu ilmu dia banyak. Tapi tengok tu tak gari tengok. Dia pergi makan nasi sama orang. Orang tak kenal. Dia duduk kat atas sama orang tu. Pas orang bahasa itu lepas tepi-tepi. Dia pun peduk pas tepi. Padahal tu guru besar. Tengok. Tengok berlaku di Mekah. Apa? Tok guru besar tu. Dia ambil asmaya celup lebeledi. Lebeledi helus celup. Demo ni pun bahasa tahu tak tahu tu. Ambil lagu tu tak boleh lagu tu dia ceruk cerak tu. Orang menegah dia tahunya tu lah. Lepas tu dia tak kata apa. Orang juga ambil dia tak kata apa. Dia tahu cerak tu demo ni tak andai apa dia. Tapi dia duduk lagu tu mana duduk rupa dia tak reti. Ni panggil tok chair demo. Lepas pada tu dia tahu ayalah. Tok guru besar ni. Awak apa orang pandai ambil asmaya. Ayah beledih lu.
Dia ceruk cerak. Boleh ke tak boleh? Orang tahu boleh. Orang tak tahu tak boleh. Pas buat kita tahu tak dia ceruk cerak boleh tak? Buat lagu tu tegur demo geriuh rupuh. Tu dia. Tapi ya orang alim dia tahu syarat gapo mustakmal, syarat berapa syarat. Lagu mana niat pasal mana hak jadi mustakmal, niat lagu ni jadi kedak gapo semua dia tahu beh kakak. Tapi dia buat boleh. Tapi dia tak baloh lah sebab dia reti pada demo ni. Tu dia. Pas kalau kena ke puak kita, kalau kita tengok orang dak ambil ais maya lagu tu. Pas orang tu orang cemar pula dah. Seolah kita tegur juga tak boleh lagu ni ceh. Tak boleh lagu ni ceh. Kita biasa tegur masa-masa kita budak lagi. Mula-mula dak ngaji mula kita tegur. Demo tu ambil ais maya dia basuh lengan dulu. Basuh lengan siap tu baru basuh muka. Basuh tangan tak apa lengan je. Basuh lengan dulu lepas tu basuh muka atas kali dengan obong siap lepas tu basuh kaki. Lepas kita tegahlah. Kata ceh dia kena basuh muka dulu lepas tu baru lengan. Kita tegah lagu tu ingat apa keluar. Tak kurang pada 30 tahun dah. Mati lama dah orang tu. Lepas tu dia kata kan dia buat ni dia ngaji juga. Lepas tu dia kata dia ni tua pada kita. Lepas dia tu makan nasi dulu pada kita. Tu nah dia duduk situ. Dia buat tak kena cerak moga dia lengan dulu. Dia kena muka dulu kan. Muka dulu lepas tu baru ambil lengan ni. Dia kata dia makan nasi dulu pada kita. Betul lah. Hak dia buat tu tak kena lah. Hak dia kata kena makan nasi dulu. Sabit tu tengok dia perkataan ingat apa keluar. Tuan mati dah. Yo ayat dulu ayat macam tu. Aku makan garai belum ada mung. Bak gapo bak garai kena je tua dah kita. Buku tak kena tu. Tak ada kira tua muda tu. Sabit itulah kita kata kalau kita tak terima kebenaran orang tu takabur lah. Lepas tu tak masuk syurga kita mau orang tu. Lambat dia masuk syurga muka dia tak terima hak benar tu. Kita royak hak benar dia tak terima kebenaran tu. Bahawa minal mutakabbid orang tu takabur. Bila ada sifat takabur senyap ni pun tak masuk syurga dah. Sampai jisawi pun tak masuk dah. Tu dia. Babit tu dia bukan dia bukan ke sabit tu. Sabit tu kita orang lelaki ni nak besar orang lelaki ni. Ada ke tak? Tok lelaki dengan bini pandai bini pada tok lelaki ada tak ayah? Ada. Lepas tu bila dia pandai pada kita dia tegur kita. Hei abang hei. Lah tak boleh lagu tu. Lepas kita cai amnat kita. Kita tok lelaki benar kita semua. Mu tak usah pandai-pandai. Mu pandai hidup di mu sudah. Aku buat ni kena dah. Walau tak kena. Itu panggil apa tu? Tolak kebenaran. Arti suami tu takabur. Ada tak ayah tu bahasa apa? Kata itu. Aku mengaji juga. Awak kita benih. Tahu tu bila ayat tu padahal benih-benih ya, benih ya. Tadi dia. Betul dia kita benih ya. Maka tak adil lagu tu. Itu dia panggil apa tu? Takabur dah lah tu. Tak terima kebenaran hak isteri tu. Salah lah gitu. Sabit. Hak benar kena terima lah. Walau mari budak pun tak apa. Hak sebenar. Tak tolak perkara yang sebenar, takabur. Okay. Memana lekeh kepada orang, takabur. Tolak yang sebenar, takabur. Bila ada takabur, la yadkhul jannah. Tak masuk syurga. Orang adalah hati dia besar biji sawi je daripada sifat kibrin, sifat sombong. Tu je. Beringat belum kena molek dah. Takut-takut pergi ada. Tapi orang dah dengar rumah kata ada. Ada lagu mana? Isteri pandai lebih pada tok suami. Bila isteri royak, ia tak terima kebenaran. Tak boleh lagu tu. Dia kena terima. Cuma dia ada cara dia lah. Isteri nak royak ke suami, dia ada cara dia. Dia dengan cara bertolak asuh kasar tak boleh. Tok laki tak semaya, bini rajin berdoa, godeh tok laki boleh? Tak boleh. Ya godeh duk dilema lain. Isteri tak semaya, lari, godeh boleh? Boleh.
Tok suami tak semaya, isteri nak godel kata, tak boleh. Hak bolehnya nasihat. Tak turut dia. Dosa dia kita tak. Dia lama-lama tu tak ada semaya, tak semaya. Tu laki tak semaya, tak boleh duduk lagu ni. Tu pergi buat pengaduan. Pihak orang berkena panggil pergi, tak pergi. Tu ada gapo pasah, gapo macam-macam lah. Nak duduk lagu mana? Tok laki tak semaya. Tak ke? Boleh duduk ke? Tok laki tak semaya. Pak bini? Semaya. Pak boleh duduk dua tu. Payah duduk. Tak kena sahih tu. Kita pakai selipar kiri kanan pun tak boleh pakai dah tu. Paling tak semaya betul ni. Tak boleh pergi. Itu dia. Tapi lah ni Allah kita tak ada dah. Biasanya tu. Kalau habis kat tu. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kuasa. Yang ngaji salah ni lagu ni ya. Dia tak ada hurai biasa ni dah. Dia pakai ambil makom. Royak buat arti makna ijma', makna tafsir. Makna ijma', maknanya hurai sikit-sikit itulah. Dia tak arak jirin dia tak huruf lah tu. Roliknya gitu. Maha kuasa, Allah yang maha kuasa, Tuhan ni kuasa sangat. Tu bahasa Jawi. Maha kuasa, yakni Allah ni kuasa sangat. Tanya kita. Ayah kita duduk tepi. Tuhan kuasa ke tak buat anak dia? Berayak. Tuhan ni maha kuasa. Mana kuasa berdoa Allah Ta'ala ni. Soal, Tuhan kuasa ke tak buat anak le? Sorry, anak dia lah. Kan ya? Tak boleh buat. Tak boleh buat. Tak kuasa. Tak kuasa. Dia tak buat. Buat apa dia tak buat? Langit je buat boleh. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis, arah buat boleh. Nak buat anak dia tak boleh. Dia tak buat. Tapi pun dia tak buat. Malah ke, tak ada ke lagu mana. Nak masuk kata Allah maha kuasa ni Sung kata wa arah besar tumor tu tak apalah. Ni tanya wa anak ya, wa halus ya, anak baik. Arah tu besar dah. Ayah kata nak buat, dia tak buat. Ayah pula. Tuhan kuasa dak buat anak dia. Kuasa. Tapi bukan kerjaan dia. Kena kedai. Tuhan kuasa. Tapi bukan kerja dia. Tuhan kuasa tapi bukan kerja dia. Kok. Kita ada kuasa selumbar gitu. Hak kita tanya Allah kuasa ke tak buat anak dia, anak Allah. Bukan anak kita, anak dia. Dia. Maka ayah kata kuasa tapi bukan kerja dia. Kau nak tanya. Gajah. Kuasa ke tak naik panyo berayak. Gajah Lepas tu panyo satu. Gajah besar. Dia kuasa ke tak naik panyo? Tak kuasa. Tak kuasa. Bukan kerjaan dia. Hak ni tak kuasa. Hak saat ni kuasa. Anak dah dia. Tuhan kuasa dak buat anak dia. Kuasa tapi bukan kerja dia. Gajah naiknya ni tak kuasa. Bukan kerja dia. Siap. Hak mana kena ni? Ya ada kena ada dak ni. Dia lagu ni. Cara nak ukar lagu ni. Dia. Masa kita dia cepat ni. Ada setengah je dah. Ya. Kena kata gini, bila orang tanya Allah kuasa ke tak buat anak dia, bukan anak kita, anak dia. Allah kuasa ke tak buat syarik bagi dia. Allah kuasa ke tak buat isteri bagi dia. Jawabnya tak boleh kata kedua. Tak boleh kata kuasa. Itu dia. Tak boleh kata tak kuasa. Sebab bukan kerja dia. Situ. Hak bukan kerja dia tu kena lepas dah tu. Ayah kata tadi kuasa, silap situ. Maknanya tak boleh kata kuasa.
Tak boleh kata tak kuasa. Paling maha kuasa di benda lain, benda mungkin, benda jaizan aklan. Adapun anak dia mustahilan aklan, mustahilun aklan. Syari dia mustahil akal, mustahil pada akal. Hak Tuhan kuasa hak harus pada akal. Sebab itu wajib akal, mustahil akal, harus akal, wajib ada, mustahil ada, harus ada. Kena cerak mula ni. Dia tukar sini selerok pok dia habis. Tu dia dah. Kalau gitu kuasa ke tak Tuhan buat anak dia? Jawab, nak kata kuasa pun tak boleh. Nak kata tak kuasa pun tak boleh sebab bukan kerja dia. Lah gajah kita belilah beratus ribu tak boleh suruh naiknya. Orang tak kecek mula dah tu. Kalau orang kecek lagu tu syarat dah orang tu tu. Pergi hisap dah lah. Mau beli kera mahal 10,000 beli kera. Tak boleh heret kayu amu, tak boleh suruh sungguh kera ni. Heret kayu tak boleh. Lah heret kayu tak boleh kat mananya. Kerja dia ke heret kayu. Dia bukan kerja dia tu. Dia bola petang. Naik perak pucuk ni tu dia. Cuba beri kayu ketul heret gajah. Ni heret perak panyo tu. Panyo petang heret boleh. Arti suruh naik panyo gajah. Orang tak kata lemah gajah. Lemah kerana gajah. Orang dia orang merancang tengok tu gajah tu. Gagah gajah. Tak gerak gajah ni. Tengok dia tak kena kata gitu. Tu je. Kau ni pula. Orang kawasan di apa pakun apa ada panderiye ada. Ada ayah biasa dengar ada. Tanah deriye tubik warna nako. Tak biasa. Lepas tu boleh jadi tak? Wajib ke mustahil ke harus? Wajib, mustahil, harus. Tanah deriye tubik warna nako. Harus pada apa? Harus pada akal. Pada adat tak boleh jadi. Pada adat tak boleh jadi. Pada adat wajib ke mustahil ke harus? We kena. Harus pada akal, pada adat mustahil pada adat. Tong kena ni. Mungkin hak ni saya tak kena saya. Arti tanah diri tubik warna ko harus akal. Tapi adat mustahil. Mustahil tu tak boleh. Dia tak terima adat aja. Sebab adat tanah diri kau diri lah. Tapi lah ni tu hari bijak dia ambil benih ke apa kita sumak tu baik atau kalu. Kebijakan ni tu hari bijak. Tu bagi betul. Harus pada akal boleh jadi. Dia panggon ni ambil pala lain buah tu ambil lain ni kata. Tadi kalau telur ayam 100 herai tu baik ayam tak apalah tu. Telur ayam 100 herai tu baik ayam. Tak apa telur ayam. Tak ada muskil mana tu. Tu 100 orang tak pergi tak habis dengan pelita. Pergi dengan pelita tu baik perak. Sampai tu bercerak mulai ayah ni. Bercerak ke mana? Wajib, mustahil, harus. Itu dia. Wajib pada akal. Ya kalau tak peling tak apa situ. Dia peling mula nak belok. Dia takut dia semabur dengan mukjizat tu ya. Ada ke rembah tukar jadi lauk di batas. Tubik 12 jalan. Ada ke? Tukar ada bersalingit, rembah dem. Tubik apa? Tubik batas. Lepas pula 12 jalan. Pada tu Allah. Orang berjalan 4-5 ribu orang teluh molek batas dah 12. Musa rumah tah tu ya tak air ya. Tu panggil apa tu? Mustahil pada adat. Akan harus belum tilik ke mukjizat. Bila tilik situ wajib aridi dah lah. Sebab ajak apa dia panggil hak cerita lagu tu. Tu dia. Tak apa. Sabit usuluddin ya kena kemah ya weh. Pekoh tak apalah. Pekoh ya tindih atas, usul di bawah. Tomo di bawah Kang bawah ni. Tu dia. Sampai kita buat sejid rumah dia. Lek bawah saja 1 juta tak cukup lek bawah. Tak tahu pun. Duk kamu lah seluk 1 juta lebih. Tak tahu apa.
Lah 500 juta dah. Dah lepas tak. Apa dah muak dah ni. Jemput tak berat kita ni. Mutuhnya berapa ribu tan tu. Mutuh tu. Tianara tu berapa mutuh tu. Kalau tak kukuh bawah siap. Mutuh lah. Tu ni berlaku. Amal tu amal kita banyak. Ambil pagi sampai zuhur nyak ana dah. Ambil zuhur sampai gelak nyak ana dah. Gelak sampai cerah nyak ana dah. Kalau tunjil kita tak kemas, sekoh hak saat ni pun tepuk-tepuk dah, nak pergi dah. Tu baru seputeng baru tu. Tu dia. Hal lagu tu. Kalau kita jawab gitulah. Tu dia. Tuhan tahu dak ayah kata dia ada anak. Allah Taala tahu dak kata dia ada anak. Tak tahu. Tuhan tak tahu kata dia tak ada anak. Pada tak tahu tak jahil ke? Tak. Tanya ayah lagi. Tuhan tahu tak kata dia tak ada anak. Kau tu pula. Belik orang nanya pula. Dia kena sok. Dia sok asal dia pelik gitu. Kongo. Siap aku nak pakah anak apa nak supa 3-4 ekor ni. Dia. Tuhan tak tahu kata dia ada anak. Tuhan tak tahu kata dia ada anak. Lah tak tahu jahil. Hak tahu tu jahil. Moga dia tak ada anak. Bagi tahu kata ada, punah halu. Benar tak ada, dia tahu kata ada. Soal, Tuhan tahu ke tak kata dia ada anak. Dia tak tahu kata dia ada anak. Dia tahu kata tak ada. Allah tahu kata dia tak ada anak. Dia tak tahu kata dia ada anak. Padahal kata Tuhan mana tak tahu, Tuhan tu dah. Tuhan Allah tu. Padahal tak tahu ke jahil. Jawabnya hak tahu tu jahil. Moga hak tak ada. Dia tahu kata ada jahil dulu. Habis kita ngaji bab jahil. Jahil tu dua ke. Jahil basit, jahil murakkab. Itu belah yang ada rumah tak belah ni. Tak tahu jahil pun lagu tu. Belah ada rumah tak tepi ni. Tak tahu tu basit selapis. Tak tahu ada belah ada rumah tak? Ada apa yang pergi malih marai dulu lah kita. Kita pergi kata ada hak tak ada. Pergi royak kata ada, tangti tak ada. Hak tu jahil pun murakkab. Tu bit dua tu. Sampai jahil hak tunggu hak murakkab jahil tunggu. Dia tak tahu dia royak apa. Dia tak tahu kata ada. Dia royak kata ada. Jahil selalu orang tu. Murakkab molek dia. Baru tengok mata pergi malik banyak hari. Dah. Sampai tanya orang situ kata ya ada dia bang. Arti jahil dia mana? Benda hak tak ada, royak kata ada. Pani betul tu Allah tahu dak kata dia ada anak. Allah tidak tahu kata dia ada anak. Hak Tuhan tahunya kata tak ada anak tu dia tahu. Ni. Tu dia. Habis kat tu dah. Ada belik mari tu, belik pusing mari dak. Tujuan nak pergi kemah tu dak. Supaya orang kemah tunggu pagar tu cabut. Bak pula hangit. Nama tel lembu jatib cabut pula remah so lagi cabut remah lepas tu bahasa sana terik lagi bak tu kemah dek dia bukan gapo nak pergi kemah nak pergi kemah ya tu tapi dia kita cabut tak kena remah tak kena tai kaki-kaki nak tak kuku cabut kuku remah tak kena ayo habis deh tu dia dah habis ayah ada soalan tak? Ada keluh ni dah. Ada keluh dah. Kita nak sudah je pukul 11.30. Ya. Sebab ada pula lagi ni. Ada pula dah. Jadi mana hari ni relatif benar lah. Sudah sini. Jauh-jauh je. Lepas tu klik mari sudah mayasa. Lihat sudah orang mari. Lepas tu malih nak pergi buat dah malih ni. Lepas klik malih hari tu. Ajar tu akhir buat dah. Jadi pagelak pacerah hari ni. Pagelak pacerah. Kita bagi-bagilah. Bagi-bagilah. Ya lek tu dalil tak apa. Kalau orang dengar cakap lek tu dalil ada masalah.
Ayah biasa tengok dak royak kulit dia sudah ke apa? Pukul 3 orang bem subuh dia berambat dengan dia lagi, dengan Said lagi dia berambat dengan Said wayah. Orang bem subuh dia berambat lagi dua orang itu. Dia tunggu boleh. Sebab apa? Satunya royak pula dia tunggu boleh tu. Orang sore dia pelari boleh 5 sore kiamat itu. Orang sore. Timbul kita dengar kelepon daripada dia mombong. Ni tunggu boleh sampai dia pukul 3.30. Hari tu jangan leh tak apa. Kalau orang dengar tu sanggup, lihat orang tu dah tak apa. Tapi oleh kerana masa terhad. Ayuh ada soal lagi apa dia? Ya? Ambil duit demo. Ambil duit demo. Buat saya ambil sejik. Boleh ke tak boleh? Buat lagi. Buat lagi. Buat dah boleh. Hanya buat dah. Sampai itu kita tanya gitu sebab banyak orang nanya je buat dah. Boleh. Baboh saya gada rumah sewa kelik di lah mana? Boleh ke tak boleh gada rumah sewa kelik? Dia tanya. Lepas tu kita tanya. Lepas tu biasa buat dah kan. Buat dah. Baru tanya. Orang menanya pun molek juga je nak tahu. Kalau boleh tak boleh lain kali boleh beki. Kata tak. Maka kita ambil duit ada motor dah. Buat serami dah, buat dah dah. Buat tapak. Dah ambil dah kan. Buat serami sejik dah. Kalau boleh tu boleh tu guru-guru kita tu ya itulah. Ya boleh kat tak silah. Boleh tu. Boleh. Itu dia. Dia nak royak lain je payah je luah. Dia keratuk panjang. Lalu royak lain je pergi rata payah. Mana kita pahal tu, mana kalau kita itu gak kita slow molek. Ya duit hak kita nak buat sejik ke pun nak bersih semua. Nak bersih semua sebab rumah Allah. Kalau kita buat dengan duit tak comel, dia laknat kita pula. Dia laknat kita pula. Dia nak duduk tempat molek, nak duduk tempat comel, lepas kita pergi buat dengan duit tak comel tu, maknanya dia tak sih jugalah dia tu, sejik tu. Sebab di akhirat esok kita boleh naik sejik. Naik pergi ke mana? Cuba kaya ayah, naik sejik pergi ke mana? Naik sejik pergi mana? Pergi naik komik. Naik sejik naik komik. Pergi ke syurga. Hak boleh naik 2, hak besar-besar. 3. Satunya sejik. Yang keduanya gerbel. Yang tiganya amalih hak bukan gerbel. Boleh naik pergi lakoh kepada titik sirat, naik pergi pada syurga. Naik ke apa? Kurban. Fa innaha matayakum 'ala sirat. Hak leh ada lagi kitab tu ayat. Sesungguhnya la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha. Di akhirat esok kerbel kita yang mari semua dengan tanduk, dengan mari habis. Sampai dia nak habis tanduk, nak gitu kerbel tu. Dia hidup semula ayah. Lepas tu mari buat apa tu? Ai liyar kabaha. Supaya naik ia akan dia. Mana kita boleh naik lembu di akhirat untuk lakoh titik siratal mustaqim, naik lembu. Lembu mana hak kita kurban. Sampai itu tahun ni Azrail kata nak gerbel lah. Jangan royak. Kalau royak tak boleh. Tu je royak. Royak kata nak makan raya tak apa lagi. Tu dia. Maka kita Azrail kata, aku insya-Allah aku nak kurban pada ini tahun. Maka bila kita niat lagu tu masa tak apa. Masa ada apa hari lagi dah. Taklah dah. Puluh-puluh hari lagi. Tapi pahala tu boh senaga dah. Sebab niat orang mukmin lebih baik ada buat. Niatul mukmin khairun min amalih. Niat orang mukmin lebih baik pada buat. Dia buat belum tentu, niat tentu dah. Dia kita buat tengah orang ke apa payah.
lembu lah molek, lembu besar, pula tak ada orang sembelih di kampung kita biasa ni biasa kita ni ni cungaklah tanduk je. Dah moga orang lain tu goleknya 3,000 segi 3,500 terik dipak. Kita ni setengah lembu besar. Lepas tu mula nak besar lu tuai tu. Mula nak berasa cungat orang lah tak ada orang buat apa kita ni. Tu mula ayah tu. Tak ada orang dah buat 45,000 setengah segi ni. Cari dah ada oleh kampung kita biar ada biar buat. 10 ekor oleh kampung kita. Mana-mana boleh ke tak supaya kita buat ni. Tak boleh. Kecap besar saja je. Tu mula. Luruh berah kita ni. Baik tu ayah gak. Nama nak naik tak boleh. Dia naik kita pula. Tu masalah. Tu dia dah. Baiklah. Kalau gitu masalah kita ni akan boleh kita naik ke neraka tu di akhirat esok boleh kita naik. Ya gapo sahabat yang kita tanya, ya Rasulullah pernah naik pas saya tak ada ni, mau naik amalan mu pula supaya kapal. Orang duit banyak dia beli kapal boleh. Orang duit banyak pun taksi dia beli kapal. Ayah diri dah. Pas kita nak pergi beli mana? Beli kapal. Kapal ni mau kita sewa pula. Boleh juga sebab kita ada duit. Bila kita ada duit kita pergi sewa kapal demo boleh. Bukan beli kapal sewa. Orang duit ada beli kapal dia. Ada. Begitu juga. Kita tak gerbek. Boleh. Bila kita tak gerbek makna kata boleh naik ke tak? Boleh naik apa tu sebab kita ada amal leh lagi ni. Ada bimai takut tak pakai. Tu takut tak pakai. Dia pakai sama tak apa dah. Supaya apa hadis sebut kita tambah ayat. Kita buat jahat dia ada basic di akhir, ada basic roisip, ada basic. Dia timai basic akhirat esok. Hak kita nak kecek dia tulis. Mek semejak sampai ke hari tu sampai keluar ni tulis. Hak tulis ni lah timbul basic esok. Timai atas ni ngaco esok basic tu timai hak jahat. Misal kata orang tu tak ada baik ki habuk jahat sungguh dia. Timai gum. Berat gitu ayah, berat itu. Ringin dia ni berat lah ni, berat jahat dia. Pas nak buat Nabi berat lah ni, nak buat ni. Malaikat dia cari balik. Ada sekeping kertas. Kertas pula kode ni unmulah. Kertas kode sejak ni seci. Ni seci ni ya. Kode ni. Kode ni ada ke apa? Ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Arti demon dia pernah mengucap di dunia gitu. Malaikat tulis prop dia mengucap dengan hati bersih, khalisan mukhlisan. Gitu. Hati dia bersih molek dah. Maka malaikat tulis ada kertas hanya tu. Ambil kertas ni tak bak sini gum berat lah ni. Tu nak mujur dia panggil mujur malai. Ada kertas keping je berat. Bila berat lah ni semua ampayatu habis. Pakai cerga dia mana. Tak kena masuk ni aku walaupun jahat banyak. Tapi dia berat lah ni dah. Hak lagi tu pakai hapus habis. Cuma kita tak tahu. Hak kita duk mengatik pagi petang ni Tuhan terima ke tak kita tak tahu. Harap tu Tuhan terima. Harap tu gitu. Harap Tuhan terima. Pas nak terima dia kena hak betul. Pas kalau mengatik tak betul tak jadi. Mengatik betul makna belak isi tak ada. Beda tu. Kalau tak betul mula tu pakai tak tahu hati buat kaya pi tu. La ilaha illallah la ilaha illallah. Hak tu je non lain mula dah tu. Hak tu tak asal bakar tu kaya pi dah tu. Biasa ni ada lain tu hayang cucu. Oh moh lain. Lain sedap dengar kat kita pun pergi makan nasi lambat hari tu kita makan nasi. Dia dengar datuk tu duk ulik cucu dia wah moh. Dia makan nasi tapi atas kita duk moh. Dia mau nak makan dah, mau tak makan lu kita nak dengar dia mengatik. Mengatik tak kena. Oh Allah lain.
Berkali kena ke la ilaha illallah dah. Dia bunyi elah lain. Dia bunyi lah dah. Ya orang rung bukan rung lah ni rung sikal lali. Rung hak kata naik lam yakuni buat pulut kuning. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Cucu duk ngaji bala, klik royak kecil rumah naik lam yakuni dah. Tak apa orang lesak pulut kuning. Dia kemat kuning ke merah balik. Bukan kuning ke merah. Pening sungguh dah. Bukan lagu tu. Baiklah. Jadi deh. Baik. Ayah kita ada ke apa ayah? Tak ada. Duit sejak. Buat dah. Guna lagi tu. Ada lagi makan guna dah. Duit hak sejak kita pergi guna tadika dah. Jawabnya tak usah tanya hak tu tak apa. Tanya ni. Kita kutip khairat masjid ni. Ni, masjid ni. Lepas tu pergi ke masjid ni, tak boleh dah. Kita buat tolak masjid Alih. Kita kutip khairat, ayah kutip khairat masjid Alih ni. Lepas tu bodoh orang hari pula masjid Bo ni. Pakai sapu tu lah pakai bagi dia tu orang masjid ni. Bulat tinggal masjid ni. Masjid mana ayah? Masjid tu ambil setuju masjid tu. Masjid tu mau kurang kata email. Orang hak bui dah. Apa kita ambil duit tu pergi belah. Pergi bui ke masjid hak Bo ni. Tak boleh dah. Kau ke sejik pergi sejik je. Bukan sejik pergi talikan. Masjid pergi ke masjid. Tu pun tak boleh dah. Tak boleh pia. Pia tak boleh. Kita orang buat, kita orang hak apa? Orang hak urus. Pengurus lagu tu je tak boleh dah ayah. Pahala dia bolehlah ke tuan tu. Aku tak ada cara dah. Kita tak tanya dah. Kita wei dah. Dia nak pergi tak mana tu harimau dah. Lek tuan tu dia boleh dah pahala. Lek kita dia tak ada amanah. Bila tak ada amanah salah lah orang tu. Orang tak ada amanah ni salah. Tuhan dia tak rasul orang tak ada amanah ya. Dia kena ada amanah. Wajib ada amanah kita ni ke. Malaikat tuai tu kata ikut mulah mun nak pergi tak sejik mana pun ikut. Hak tu hatu. Maka kita pergi minta tak ada asal hak ending ya. Hak ni dak lagi masa tu sapu tak hari lagi dah. Hak yang kedua ni kita pergi belah pak pakai bagi. Tu pun dia tak boleh dah. Sebab kurang amanah kita dengan orang hak kita hak royak. Tu ayah tu. Pak ayah tanya tu duit masjid. Pak kita pergi guna hak tadika. Jadi hala kerenah. Kalau hak tadika ni pusing kat sejik tu boleh kira. Ayah panggil bawah ke atas. Ni mi atas tu pun bawah. Pas tadika nak niat etikah pun tak boleh. Paling mau wi untuk masjid. Jadi situ hari kurang situ. Puasa tak sih benar tu. Pas pula lagu tu kita tak kerja mula sebab kita dah buat sejik. Tu buat sejik rumah. Kita tak guna lagu tu. Kayu getah ni kita tak beli dengan duit tu. Kayu getah ni. Habis 5,000 putung. 5,000 putung kayu getah. Kayu getah 3 kop, 4 kop. Zaman tu 3 kop. Zaman tu 2 kop sama. Lah ni nekok dah. Kita tak jangan beli juga dengan duit yang mau wei kerak tu. Kita butuh suku, kita bayar suku hak tu. Padahal tak ada hak tu, tak ada perabung tu. Tak ada kayu getah ayah. Tak ada perabung. Tu dia. Pakai kayu hak besar-besar ni tu, kita pergi ambil dia tu, di balu. Borang kereta pergi ambil. Minta kereta tu, minta kereta dia. Dia ni minta kereta merah dia tu, pergi ambil sana. Ni buah kereta. Kita berminyak suku. Tak ada ambil ni, tak ambil. Minyak suku. Beringat. Padahal nak buat sejik al-wasa'i, hukmul maqasid supo ya. Sampai kita beringat. Sampai kita dah buat tak ada galengnya pun habis ni juta ni sejik rumah tak ada galengnya pun tak ada nak makan tepo. Sebab ya kena kita jadi betul sungguh. Hai suma tastaqim yuqaddid lakallahu najahan
Bila kita betul tu hari jaya. Ada rorak-rorak tu hanya makan jalan tu, makan jalan. Dia rorak. Sampai dia payah ayah dah. Dia hak tengah nak putih ustaz. Ustaz kita nak putih satu. Apa kita tak wi pun dia biasa tolong kita dia ni. Puak wi, ambil hak tengah wi. Salah. Tak boleh. Kalau tahu tu lagu tu dak kita pun mula punah rekah habis. Bunyi khabar kata dak wi kok dah wi dah. Wi gitu. Semula tak ada mula. Kita suap sejak dah wi butai kau orang berat dia tak bayar apa dah orang ni. Pakelar tak bayar ada. Ayah tanya tu kena tanah kau lah dah. Artinya tak boleh. Nama tak reti hukum boleh je. Tak boleh lah. Ambil hak sejik turun ke tadika. Tak boleh. Kalau ke halus. Kalau hak tadika nak sejik tak apa. Duit hak mengwih itu hak tadika lah. Hak 100 Aku buat sejik. Boleh. Tak apa aku setuju. Tu. Pasal ikut nyana lagi. Dia tanya ayah. Tak cukup tu banyak kok lagi. Tak apa aku masuk sikit lagi. Dah nak buat sejik ni. Cuba hak pergi tadika, pergi apa? Tak apa pakai gitu. Tak apa. Okey, tuwe dia tu Ya ayat dia tak serupa bunyi tu. Ayat bunyi beg ni bunyi beg ni. Kita ayat maka kita tak sah lagu tu. Rabuk lagu tu tak sah. Misalnya pada duit Jawa kita nak masuk kerak situ. Kita bagi tak boleh, tak ada amanah kita. Ayah minta sapu hak masjid alihnya. Masjid bo tak hari lagi ni. Bo tengok kita minta dah. Mulai hari mai kita saya weh. Mari. Arti kita pergi bagi hak ni. Masuk hak ni. Arti kita tu tak ada amanah. Tak boleh bagi itu. Pala je boleh semata ke tuai dia. No. Pandai buat kerana kalau ada ramai-ramai dia tak setuju aja ada orang tak setuju Kalau sejak tu dia tu kawai kurang dia kurang tu email. Ada lah. Ada kita bagi. Lek kita bagi tu orang serah kita lagu tu kedak. Pas kita royak begitu kedak. Kata nak bagi tu royak kedak. Dak hasil tu salah. Dak ke ayah. Salah kan. Sampai orang nak buat sapu dah. Sapu tu ke. Dia buat dan lain-lainnya jelah tu. Kita boleh nak buat nak bagi serambi, pas lagi lebih duit, patut dan lain-lain tu masuk go tu, masuk go ni benda perlu dia, keperluan dia tu lain-lain tu. Tapi dia ada ikut ayat-ayat kita tulis di sapu tu ke. Dan lain-lainnya. Dia maksud dia je. Hak lain je. Hak nak buat sudah dah. Boleh 2 juta. Hak nak buat habis juta. Siap lebih 2 juta lagi. Nak buat ke apa ni? Hak lain-lain tu. Kata seekor tapi makna luas. Ni kita minta khairat sejik ni. Pergi buinung. Ni. Pas kita pergi royak tuan tak? Tak. Pas tuan serah kita lagu tu tak? Tak tahu kita ada royak apa. Kalau kita royak dulu tak apa. Duit demo wih 100 ni. Sekira kalau ada lagu-lagu mana kita bagi weh. Tak apa serah demo situlah. Apa tu? Tak apa. Tu tak kita je tu. Tak kita pandai tak pandai nak royak masa kita minta. Tu aja deh. Boleh tak payah tanya comel tu. Sebab di hari ni berlaku. Cukup deh. Lepas tu kita baca kulhu hadiah kepada Haji Muhammad Syukri bin Haji Syafi'i, Soleh bin Wadu, Aisyah bin Mahir, Haji Syafi'i bin Haji Umar dan sekalian arwah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. قل هو الله أحد لله الصمد لا إله إلا الله هو الله الله قل أعوذ برب الفلق لا إله إلا الله قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس لا إله إلا الله والله
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi والذين يؤمنون أولئك قد أفلح من قال لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل وأوصل مثل ثواب ما أقول من كلامنا على روح محمد شكري بن حاج شافعي وصلى بن ودواعش بن وهي وحاج شافعي بن حاج أمه بن جاني عمري دسيا ودسيا رحمه. اللهم اغفر لهم مغفرة منا والحمد يا منتم يا رحيم. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.